Assalamualaikum. Pada video kali ini saya nak tunjukkan macam mana auto parking brake, auto tarik. Contoh saya turunkan handbrake. Okey. Masuk pergi P, handbrake automatic tarik, automatic aktif. Okey. Saya tunjukkan cara dia. Untuk aktifkan dia, kita tarik handbrake dulu. Okey, handbrake dah aktif. Lepas tu kita tarik handbrake ni dalam masa 3 saat. Okey. Interlock shift. Okey. Nak tengok dia berfungsi ataupun tidak, saya turunkan handbrake. Saya shiftkan pergi P. Handbrake dah aktif. Okey. Cara nak matikan dia pula, kalau korang tak selesa lah, turunkan dulu handbrake. Tekan ke bawah dalam masa 3 saat. Okey. Dah diaktif. Tapi saya biasa pakai inilah. Saya ulang lagi cara dia. Naikkan dulu handbrake. Tarik handbrake dalam masa 3 saat. 1, 2, 3. Dah aktif. Pindah ke P, dia akan automatic tarik handbrake. Okey, semoga bermanfaat.